Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu buat kali pertamanya dalam podcast pertama kita, iaitu podcast Segar amat. okey. Segar amat. Bersama saya Alif Yunus. Dan saya Muhammad Hafizuddin. Okey, jadi kami berdua merupakan pakar bedah di Segamat, cumanya di dua dunia yang berbeza lah. Ya. Saya di bahagian berkhidmat di Kementerian Kesihatan Malaysia di Hospital Segamat lah. Hmm. Mr. Alif di bahagian swasta di Hospital Sena, hospital swasta yang baru buka di Hospital Segamat. Dan kita cumanya kita kalau ikut latar belakang dia, sejarah dia, kita ada sejarah bekerja bersama yang agak boleh dikatakan ada history lah back mungkin 5-6 tahun lepas. Jadi memandangkan kita duduk di kawasan yang sama, timbulnya idea yang kita bolehlah adakan sedikit perbincangan berkaitan dengan kesihatan. Untuk manfaat masyarakat semua. Jadi apa sebenarnya harapan kita ni Bis untuk podcast ni? Harapan kita untuk podcast ni menjadi satu wadah ataupun medan untuk kita sebarkan kesedaran tentang kesihatan. Yang mana kita tahu kesihatan ni satu benda yang sangat mahal, tak dapat dibeli dengan RM1, dan sudah tentu orang kata apa, tindakan mencegah tu lebih baik dan lebih kata mengurangkan risiko kos yang lebih tinggi untuk merawat pada masa akan datang lah. Jadi dengan harapan semua orang dapat mengambil pendekatan untuk mencegah terlebih dahulu ataupun dapat mendapatkan rawatan lebih awal apabila mengesan ada penyakit lah. Jadi kita pun ni memandangkan ini kali pertama. InsyaAllah kalau kita diberikan peluang kan, kita boleh progress dalam podcast ni. Mungkin kita ada tetamu lain, kita bincangkan bersama topik-topik dalam bahagian kesihatan. Dan yalah, start dengan cara amatur macam ni. Dan so kita sangat terbuka untuk terima kata teguran ataupun cadangan untuk kita tambah baiklah podcast ni. Kita start dengan video kamera pun video yang murah. Video murah. Kamera yang murah. Mikrofon murah kan. Lepas ni mana tahu kita boleh progress dengan lebih baiklah. Jadi hari ni bulan ni bulan Oktober. bulan Oktober, bulan kesedaran kanser payudara. Jadi antara topik yang kita nak bincangkan berkenaan kanser payudara. Tengok Hafiz pun pakai baju pink Pink Oktober. Pink Oktober. Ni baju saya dapat sebab kami baru selesai mengadakan program Pink Oktober, sambutan Pink Oktober untuk kesedaran kanser payudara di Hospital Segamat baru-baru ni. Jadi ni t-shirt yang kita dapat lah. Salib pun ada lagi tak pakai. Tak sempat pakai ni. Kerja busy ni. Dia banyak t-shirt ni. Jadi apa sebenarnya Pink Oktober ni? Sebenarnya Pink Oktober ni memang dah sinonim kata sebagai simbol kepada kempen kesedaran payudara. Kalau ikut sejarah lah, dia daripada tahun 1991 lagi, daripada seorang wanita yang merupakan cancer survivor, nama dia Charlotte Haley. Dan semenjak daripada kempen yang dia perjuangkan itu, memang simbol pink ribbon tu sudah menjadi sinonim lah dengan kanser payudara. Dan memang setiap tahun kita sambut untuk memperingati pesakit-pesakit kita yang telah orang kata berjuang melawan penyakit mereka, dan dalam masa yang sama untuk menyebarkan kesedaran kepada wanita-wanita lain di luar sana supaya mendapatkan rawatan awal lah untuk kanser payudara. Sebab memang kita dapat nampak kanser payudara ni kalau kesan awal, peluang untuk sembuh tu menghampiri 100%, insyaAllah. Ya, kalau kita tengok pun kanser payudara ni kanser nombor 1 dekat Malaysia. Ya, betul. Kemudian colorectal cancer, semua dia berkaitan dengan bahagian pembedahan lah. Jadi dia bukan saja banyak dari segi numbers, tetapi dari segi burden kepada sistem kesihatan negara lah. Dari segi kosnya kan. Dia bukan saja melibatkan individu tu saja, keluarga, bahkan society secara keseluruhannya lah. Kalau seorang tu ada kanser, sudah tentu dia
dari segi kerja pun dia tak dapat nak pergi Hmm. kan. Quality of life pun akan tergugat dan kemudian akan menyebabkan kos perawatan dan keluarga pun kalau nak menjaga kan terpaksa mengambil cuti dan sebagainya. Kemudian kalau di hospital kerajaan dan kita nak kos pembedahan, kos kemoterapi dan sebagainya. So jadi bukan satu benda yang dipandang senang lah, dipandang mudah apabila seorang menghidap penyakit kanser lah. Kita kalau ikut pengalaman kita rasa sedih setiap kali kita ada pesakit yang ada kanser ni sebab kita tahu at the end dia punya survival, dia punya perawatan yang dia kena hadapi tu adalah something yang dia akan bawa perpanjangan seluruh hidup dia. Cuma bila kita nak sebut pasal kanser ni kan, banyaklah kita boleh cerita pasal dari segi penyakit tu sendiri. Cuma berdasarkan pengalaman Hafiz lah, kalau kita tengok apa masalah utamanya kanser payudara ni dekat kalau especially dekat Segamat ni lah. Berdasarkan pemerhatian saya dan rakan-rakan yang bertugas lah dalam merawat pesakit kanser payudara ni, antara isu pertama yang biasa kita hadapi ialah stigma masyarakat sendiri terhadap kanser payudara tu. Sebab payudara sinonim kepada bahagian yang private pada wanita, dan ada wanita yang ramai yang kita dapat jumpa yang sebenarnya dapat mengesan penyakit tu sendiri dah lama dah, tapi segan nak dapatkan rawatan doktor. Sebab stigma tu lah. Tapi sebenarnya kita di hospital kerajaan bukan ada doktor lelaki saja. Kalau mereka segan, kita boleh dapatkan juga khidmat daripada doktor-doktor wanita yang ada untuk membantu membuat pemeriksaan kalau mereka segan lah. Tapi pada saya, kita dalam keadaan sakit tak sepatutnya ada rasa segan untuk mendapatkan rawatan. Lagipun sebagai doktor, kita memang sudah diajar untuk melaksanakan tugas secara beretika dan tidak, orang kata, mendiskriminasi rawatan daripada sudut gender. Maksud kita akan ketepikan rasa segan dan sebagainya tu, fokus kita merawat pesakit kita. Tu saya rasa benda pertama lah, stigma terhadap perkataan payudara tu sendiri membuatkan penyakit So kalau segan lah. stigma ni maksud dia benda tu menjadikan rawatan tu lewat datang Lambat, dalam betul. later stage Padahal kan. sebenarnya kanser tu pesakit dah rasa lama dah ketulan di payudara dia tu, tapi sebab segan. Jadi itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita So rasa terkilan lah. even kalau dia lambat, especially yang muda-muda lah Ya, kan. betul. Sebab kita kena faham yang kanser payudara ni kalau di usia muda dia lebih agresif. Betul. Agresif maksud dia boleh membesar dengan lebih cepat, merebak dengan lebih cepat compare dengan kalau pesakit tu dapat kanser di usia yang tua. Dan sebenarnya kita memang kebelakangan kita banyak jumpa pesakit yang bawah umur 40 tahun. Ramai yang mendapat kanser payudara. Jadi saya rasa perkara ni, stigma ni kita kena perbetulkan lah pada masyarakat lah. So, selain daripada stigma tu saya pun rasa yang ada beberapa tu stigma dari segi segan, stigma dari segi takut nak menerima realiti. Kalau dapat kanser, apa beban yang dia bakal, dialah wanita kan, dia kadang-kadang fikir bukan pasal diri dia je, pasal keluarga dia, anak-anak kan. Terpaksa meninggalkan, yalah, kalau ada kanser nak dapat rawatan, so apa-apa kebajikan anak-anak terpaksa ditinggalkan. Dan dia memikirkan kalau rawatan bukan saja pembedahan, takut nak kemoterapi, kesan kemoterapi dan sebagainya. So itu antara stigma-stigma yang ada. Jadi daripada ketulan tu kecil, bila ada takut stigma tu dia makin besar, daripada mungkin dia lesion yang ada ketulan tu, kalau dibuang lebih awal, dirawat lebih awal, mungkin tak perlu nak kemoterapi pun. Betul. Kan? Bila dia dah membesar dah pergi ke stage yang seterusnya, perlu pula kemoterapi. Jadi delay ataupun kelewatan dari segi tu menyebabkan rawatan tu lebih rumit lah. Lebih kompleks lah. Ada isu lain yang menyebabkan ada beberapa yang saya pernah pengalaman saya lah. Antara yang suatu yang saya amat kesali lah, pernah kami rawat seorang pesakit kanser payudara.
Namun selepas kita berbincang tentang rawatan yang hendak kita beri, terutamanya option pembedahan lah, di mana kanser payudara ni jikalau dikesan pada tahap yang sedikit lewat, kebarangkalian untuk kita dapat buang ketulan itu saja tu agak rendah. Jadi dalam keadaan begitu, biasanya kita terpaksa buang keseluruhan payudara. Dan apa yang menyedihkan dalam pesakit saya ni, pesakit setuju untuk pembedahan, membuang payudara untuk penyembuhan lah kan. Tapi apa nama dia tidak mendapat persetujuan daripada suami. Sebab suami dia rasa apabila isteri dia sudah kehilangan satu payudara macam sudah uh, tidak lengkap lah kononnya. Tetapi itu satu benda yang saya amat kesali lah, sebab sepatutnya nilai atau harga diri seorang wanita bukan diletakkan pada bentuk tubuh badan dan sebagainya. Sebab apa gunanya kalau dia ada dua-dua payudara tapi payudara yang satu lagi tu menyebabkan kanser yang makin merebak dan menyebabkan sakit mendapat masalah lain yang lebih besar. Itulah kadang untuk suami ni dia tak faham lah berkenaan dengan impact kanser payudara tu sendirilah kan. Bagi saya tu tindakan yang mementingkan diri lah daripada si suami ni lah. Tak sepatutnya berlaku lah. Dan apa kalau pernah selalu kita dengar masalah kalau orang ada yang pergi ke rawatan tradisional kan. Bagi saya ialah dia bukan satu masalah. Kadang kita kalau nak cari perubatan ni kita ikhtiar, banyak tempat kita pergi kan untuk ikhtiar. Tetapi ada yang pergi ke tradisional tapi meninggalkan rawatan di hospital. Itu yang kita rasa terkilan lah. Kita bukan nak condemn kalau kita pergi ke rawatan tradisional. Boleh, kita tak ada masalah sebab kita faham latar belakang rakyat Malaysia kan, yang saya sendiri pun daripada bahagian berasal daripada kampung kan. Kita memang biasa terdedah dengan benda-benda ni. Dan saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah kita mendapatkan rawatan-rawatan tradisional, berjumpa dengan ustaz dan sebagainya. Tetapi tak seharusnya kita tinggalkan rawatan di hospital lah. Dan banyak juga saya jumpa ustaz-ustaz yang baik, yang bagus. Memang dia akan menggalakkan pesakit-pesakit itu untuk mendapatkan juga rawatan doktor dan tidak hanya menyalahkan jin dan syaitan sajalah untuk penyakit dia. Ada ustaz juga yang minta repeat scan. Repeat ada. Ya. Lepas dia bagi rawatan tu dia suruh repeat scan. Tuan apa yang berlaku lah kadang kita, yalah banyak pesakit yang kita jumpa, banyak ragam dia lah kan. Okey, itu kita sebut berkenaan dengan isu dalam pesakit, apa yang kita jumpa dan sebagainya lah. Kalau kita sebut dari segi kapasiti, orang kata apa, daya kebolehan kita untuk nak merawat pula. Kan? Apakah kita ni at par dalam merawat kanser payudara setanding dengan negara luar, yang mana kita of course kalau kita perawat kita kena based on outcome. Dan outcome ni dia based on apa-apa intervensi yang dibuat, apa-apa intervensi tu mesti ada evidence. Betul kan? Perlu ada pembuktian saintifik. Pembuktian saintifik ni dia dibuat daripada trial dan sebagainya yang banyaknya dibuat di negara-negara yang sudah membangun. Kan? Negara-negara yang dah maju, yang mempunyai servis perubatan yang dan moden. Kan? Setiap center tu ada onkologi servis, kan? Surgery punya servis dan sebagainya. Adakah kita ni macam mana kita punya quality of kesihatan di negara ni untuk menangani payudara ni, masalah kanser payudara? Pada pandangan saya lah, walaupun di sebalik berbagai-bagai kekangan daripada sudut kewangan dan sebagainya, tapi pada saya, pandangan peribadi saya, kita di Kementerian Kesihatan Malaysia telah orang kata menjalankan tugas yang baik, khususnya dalam rawatan kanser payudara ni, mengikut evidence ataupun bukti-bukti saintifik yang ada. Dan kebanyakan tempat memang mempunyai servis rawatan yang baik. Bila kita kata kanser payudara, kita tak boleh lari selain daripada pembedahan, tak boleh lari daripada rawatan kemoterapi dan radioterapi. Walaupun tak semua pesakit, tapi memang ramai juga pesakit yang memerlukan rawatan radioterapi dan kemoterapi. Dan khususnya di Johor ni sendiri, kita ada pusat radioterapi dan kemoterapi. Kalau di radioterapi dan kemoterapi di Johor Bahru, tapi kalau untuk kemoterapi saja kita ada di Hospital Muar
Dan baru-baru ni kita bertuah mendapat sumbangan daripada Yayasan Tengku Laksamana Johor untuk membuka pusat rawatan kemoterapi di Hospital Segamat. Jadi sebenarnya kalau ikutkan fasiliti kita ada. Fasiliti kita ada dan rawatan kita memang ikut guideline ataupun kajian-kajian yang dah dibuat sebelum ni. Cumanya tinggal lagi kesediaan pesakit, kesediaan masyarakat untuk kata tu tampil ke depan apabila dapat mengesam penyakit ini dan bersedia untuk menerima rawatan. Kita ada semua tu. Tapi kalau kita tengok apa ni, National Cancer Registry kan, komparatif data daripada 10 tahun lepas dengan 5 tahun berikutnya, yang mana kalau kita tengok stage detection dari segi stage, early stage compare dengan later stage, advanced, apa ni, locally advanced dengan advanced stage tu, dia meningkat dari segi kita jumpa kes yang locally advanced dengan advanced ni meningkat compare dengan daripada early stage tu satu. Yang keduanya, numbers pun meningkat, numbers in term of incidence of breast cancer ni meningkat, khususnya dari segi usia yang muda lah. Kalau yalah, kalau kita asyik nak cakap berkenaan dengan kesedaran pesakit, orang nak sedar, kita nak cermin juga diri kita ni, adakah kita ni sebenarnya cukup memberikan kesedaran kepada umum untuk detect early kan. Kadang Hafiz sebut berkenaan dengan intervensi bila penyakit tu dah ada. Kalau dari segi sebelum penyakit tu ada, dari segi screening proses kan, mungkin yalah, sebab tu kita kalau tengok sekarang ni kerajaan lebih ke memfokuskan ke arah educational untuk memahami intervensi awal, untuk memahami pencegahan awal screening. Yang tu dari segi allocation budget pun banyak pergi ke arah education kan. So itu antara benda-benda yang kita kena tekankan lah sekarang supaya kita boleh mengurangkan lagi lah bila kita jumpa kes-kes yang lebih advance ataupun yang lebih tapi daripada macam Alip cakap tadi tu, saya rasa kita boleh pandang daripada sudut lain jugalah. Peningkatan tu mungkin menunjukkan meningkatnya kesedaran untuk pesakit-pesakit ini tampil di late advanced stage. Better late than never lah kan. Better late than never lah. Tapi itulah bagaimana macam saya cakap, peningkatan tu kita boleh pandang dalam berbagai sudut lah. So saya rasa banyak agak kita dah discuss lah kan. Tapi yalah, kita discuss pun benda-benda yang isu. Saya cuma nak sentuh yang kita Lala dah cakap pasal kemoterapi tadi kan. Tu satu lagi antara saya rasa stigma yang saya rasa kita kena sentuh lah. Takut pada perkataan kemoterapi itulah. Saya cuma nak terangkanlah kepada masyarakat, pendengar-pendengar di luar sana lah. Yang kemoterapi itu tak sepatutnya kita takutlah. Kemoterapi adalah salah satu, orang kata, rawatan yang berkesan, terbukti berkesan untuk merawat kanser, terutamanya kanser payudara. Ya, betul. Memang ada beberapa persen pesakit yang akan mendapat side effect ataupun kesan sampingan. Tetapi saya nak terangkan, dalam dunia ni memang tak ada perawat ataupun doktor ke yang mampu, orang kata, berjanji 100% rawatan dia akan sembuh seterusnya. Sebab kita kena faham yang kerja kita merawat, berusaha, tapi yang sembuhkan Allah Ta'ala. Tuhan yang sembuhkan. Saya selalu bagi analogi sama ni pada pesakit saya lah. Setiap kali pesakit risau pasal side effect kan, saya akan cakap macam ni lah. Kita nak pergi kerja naik motor kan. Nak sampai tempat kerja naik motor. Tak ada orang yang boleh kata janji ataupun bagi jaminan kita 100% perjalanan kita nak pergi tempat kerja tu akan selamat. Akan ada risiko aksiden, betul? Ada risiko aksiden. Tapi kalau sebabkan kita takut risiko aksiden tu, kita tak bawa motor, maka kita tak akan sampai tempat kerja. Jadi analogi tu saya rasa boleh gunakan untuk kanser lah, rawatan kanser ni kan. Kita nak rawatan, nak sembuh, menuju ke arah kesembuhan, di sepanjang perjalanan tu ada risiko-risiko yang perlu kita hadapi. Jadi kalau kita sedia menghadapi tu, insyaAllah peluang untuk sembuh tu ada. Berbanding dengan kita tak bersedia langsung, dan kita tak akan sembuh lah. Memang. So nanti pesakit akan cakap lah,
doktor yang ni, Tuhan yang bagi kesembuhan, tapi Itu. doktor yang dapat nama. Oh, oh, itu Uh, saya ada dengar juga lawak tu kan. jadi ya, kalau dari segi rawatan ni memang kita akan tengok outcome base lah kan. Kita akan tengok outcome base dan of course pilihan rawatan tu berdasarkan dia kena be individual lah. Kita tak boleh nak photo state every yang ni kena buat macam ni, yang ni Dia macam ni. tak boleh Kita tangkap kena, muat untuk ya semua betul. pesakit lah. Very very Hmm. individual based and outcome based and also value based lah. Apa nilainya kepada pesakit tu kalau kita merawat kan. Dan yalah kita sebagai perawat ni, pengamal perubatan ni, kita bila dah banyak input macam mana nak rawat pesakit tu, kadang-kadang kita lebih ideal. Fikiran kita lebih ideal. Kita nak yang terbaik untuk pesakit dari segi based on apa yang guideline dan sebagainya. Tapi dia juga ada keluarga di sekeliling yang perlu kita considerate kan. Betul, betul. Dia ada future yang perlu considerate, especially pesakit-pesakit yang muda kan. Kadang-kadang benda-benda rawatan ni dia kena lebih holistik, memikirkan berkenaan dengan psikologi dia, memikirkan berkenaan dengan yalah. Kadang contoh kalau dia nak kemo kan, dia perlu kemo. Tapi dia akan mengakibatkan dari segi dia punya orang kata kesuburan tu pun affected. Apa kata kalau seorang wanita muda tu dia tak ada anak lagi, tapi dia berhasrat untuk nak ada anak. Dapat. Tak masa dah kena kanser. Jadi benda-benda tu bukan tak ada jalan. Ada jalannya ke arah ikhtiar untuk penyelesaian tu. Ada step-step dia. Cumanya benda tu kena fikir dari segi yalah, kita pengamal perubatan ni kita tak boleh stick dengan satu benda. Betul. Kena fikir banyak benda dari sudut rawatan tu. Maksudnya kita treat a patient as whole, not as a whole. Memang orang cakap kan. Betul. Tak perlu sempit. Betul. Lebih luas pemikiran. Okay, jadi untuk Pink Oktober Cancer Bureau kita pun dah sampai ke penghujung. Dan kita harap apa-apa yang mungkin kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang doktor-doktor semua kat sana pun, kat luar sana pun ada buat kempen dan sebagainya. Harap kita berdoa semua dapat orang kata benefit lah kan. Dan momentum ni boleh diteruskan kan. Seterusnya. Okey. Jadi untuk seterusnya just nak tanya lah Hafiz, apa yang Hafiz buat hari ni? Hari ni hari cuti, tapi saya ada gotong royong sekolah ni. Bagus. Kat mana? Sekolah Seriti ya, sekolah Seriti. Anak saya 2 orang sekolah tu. Anak berapa orang? Anak 4. Anak kat sini sekarang saya kat sini seorang. Cabaran tu bang, cabaran tu. Family semua dekat Seremban. So ni seminggu sekali balik lah ke apa? Tengok kalau tak on call, kalau balik lah. Tapi kalau on call saya akan stay. Cuma alhamdulillah sekarang ni senang ada ETS. Sejam setengah sampai dah? Sejam suku, sejam 20 minit sampai dah. Duduk situ. Just park kereta dekat KTM, naik train, dan tak payah fikir pasal jam semua. Tahu-tahu dah sampai kan? Dan kalau saya tak on call, lepas pukul 5, lepas habis klinik tu, ambil train, then stay dekat rumah, boleh dinner dengan family. Malam balik sini pukul 11 malam, ambil tiket sini. Saya dah rasa macam kat Jepun lah. Bertuah ada kemudahan. Sebenarnya Segamat ni bertuah lah. Segamat ni tempat yang bertuah, banyak kemudahan sebenarnya. So jangan pandang rendah Segamat. Dan saya jemput lah orang untuk datang melawat Segamat lah. Betul. Saya baru 3 bulan dekat Segamat ni, banyak benda yang menarik. Makanan senang. Lepas tu orang-orangnya pun baik. Multiracial, semua baik-baik belaka. Dan semuanya saya tengok kebanyakan dia mengamalkan hidup yang sihat. Dari segi kesihatan lah. Pagi-pagi ramai pergi jogging. Petang-petang ramai pergi jogging. Tengok anak-anak muda kat sini, kita ada Segamat Runners. Diorang sangat aktif. Setiap hari Selasa malam ada program. Dan yalah, sedap lah. Seronok lah duduk kat Segamat ni. Okay lah. Selamat datang ke Segamat lah. Okay. Jadi
Dato' ada apa-apa lagi Hafiz? Saya rasa Hmm. cukup untuk malam ni kot. Tapi insyaAllah kita Hmm. akan teruskan lagi usaha ni. Hmm. Bukan apa, just sekadar untuk perkongsian, untuk orang kata menyebarkan kesedaran kesihatan. Hmm. Seperti mana yang saya cakap tadi, malam tadi, pencegahan tu lebih baik, dan orang kata kalau kita dapat kesan satu penyakit tu lebih awal kan, Hmm. kesan penyembuhan tu lebih tinggi, dan kuranglah kesan-kesan orang kata negatif kepada diri sendiri daripada orang-orang sekeliling kalau kita dapat kesan satu penyakit tu lebih awal lah. Mungkin sesi akan datang kita, kalau bukan kita berdua, kita akan jemput lah kan tetamu lain Jemput. mungkin, sebab kita ni kepakaran kita dah bahagian Oh, benar. pembedahan am kan, so ada kepakaran lain, sahabat-sahabat lain pun kita boleh Hmm. jemput untuk bersama kita Hmm. kongsikan apa buah fikiran diorang. Hmm. Dan jangan lupa, kalau kita ada channel, boleh subscribe dan like. First time kita buat macam ni, jadi kita harap boleh ada momentum dan untuk apa ni, progress dari semasa ke semasa. Jadi sekadar tu, okey, terima kasih. Assalamualaikum.